Oziliang dan juga Muhammad Nazrin yang akan melakukan back 2.5 somersault 1.5 twist pada darjah kesukaran 3.2. Agak tinggi darjah kesukarannya. Buru pingat emas yang pertama hari ini bagi Malaysia Sukan Terjun. Cantik terjunan dilakukan. Sempurna di antara Nazrin dan juga Oziliang. Apakah angka atau parakan 72.00 386.28 untuk memastikan pingat emas buat Malaysia bagi acara 10 meter platform seirama lelaki. Sekali lagi kita perhatikan daripada Ziliang dan juga Nazrin, formasi yang sempurna di udara sebelum kedua-duanya melakukan entry yang berjaya menghasilkan pingat emas. Inilah keputusannya Nazrin dan juga Oziliang dengan pingat emas 386.28 mata, diikuti pingat perak untuk Indonesia Adrian dan juga Adiatur Restu Putra, manakala pingat gangsa dimiliki oleh penerjun daripada Singapura Timothy Han Kuan dan juga Mark Han Ming yang berjaya mengumpul 300.24 mata. Pingat emas yang ke-7 berjaya dihasilkan oleh para penerjun di kolam renang Puna Tepi. Kali yang ke-7 lagu Negaraku berkumandang dan juga jalur gemilang berkibar. Jadi pingat emas ke-40 Malaysia. Tercapailah sudah sasaran yang diletakkan pada Tamasya Sukan Si edisi ke-27 ini. Dan angka 40 itu direalisasikan oleh Oziliang serta Muhammad Nazrin menerusi acara 10 meter platform seirama lelaki. Inilah angkanya, angka 40 sudah pun dicapai oleh kontingen Malaysia di Sukan Si Myanmar 2013. Syabas diucapkan dan semoga kita mengharapkan agar ada lagi kilauan emas lepas ini, emas bonus untuk Malaysia. Congratulations. Semula bersama dengan Azra Mubin di Studio IBC.